Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang berusaha Tuan Nazir Masjid Kampung Sungai Lang Baru, Tuan Haji Fauzi bin Din, Tuan Imam Barisan Jawatan Kuasa Masjid, seterusnya tuan-tuan, puan-puan sedang hadirin yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita merafak syukur pada Allah Ta'ala kita dapat bersama pada malam ini dalam kuliah perdana khas kita pada malam ini. Dan kita bersama pada malam ini Al-Fadhil Tuan Haji Yasim bin Muhammad, penceramah kita. Dan untuk makluman sedang hadirin sekalian, Tuan Haji Yasim bin Muhammad merupakan mantan Nazir Masjid Puchong Perdana, dan beliau juga merupakan tokoh Nazir kebangsaan pada tahun 2016, Tuan Haji, 2014. Dan untuk makluman juga sebenarnya malam ini Tuan Haji datang ke sini dah kali ketiga sebenarnya. Ya, sekali kita buat bersama dengan Jawatan Kuasa Masjid. Kali kedua tak silap saya ada forum masa tu. Ya, dan ini adalah kali yang ketiga. Jadi kata Tuan Haji dah lama sangat tak pergi ke Banting. Alhamdulillah malam ni dapat bersama dengan kita. Dan insya-Allah bicara kita pada malam ini ialah berkaitan tentang masjid. Masjid asas pembinaan Ummah Bistari. Apa peranan kita? Ya, kita sebagai umat Islam sudah tentu ada peranan yang perlu kita mainkan untuk kita memastikan masjid kita ini, masjid yang kita sayangi ini, berperanan dan berfungsi dengan sebaik yang mungkin, sebagaimana masjid yang pernah dibina oleh Nabi SAW. Di zaman itu masjid sangat-sangat berfungsi, bukan semata-mata sebagai tempat untuk beribadah, tetapi juga masjid berfungsi sebagai satu hub ataupun pusat pendidikan, pusat pentadbiran dan sebagainya. Jadi untuk membicarakan tentang itu, Tuan Haji Yasim bersedia dengan slide beliau. InsyaAllah beliau akan kupas satu persatu berkaitan tentangnya. Dengan tanpa melengahkan masa, saya mempersilakan Al-Fadhil Tuan Haji Yasim untuk meneruskan agenda kita pada malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Boleh tak tutup lampu ni, dia tak terang. Boleh tutup lampu tak? Oh, tak boleh. Supaya slide itu dia jadi terang. Ni lampu kat depan, belakang tak efek. Boleh? Tak boleh? Makin terang ke makin gelap? Nanti makin terang. Okey. Yang lain boleh buka? Okey, baik.
Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يقول الله تعالى في سورة التوبة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat. Mereka mendirikan salat, menunaikan zakat dan tidak takut kepada sesiapa pun melainkan Allah Subhanahu wa taala. Ulaika ay yakunu minal muhtadin. Dan mereka inilah yang dikatakan tergolong dalam golongan muhtadin, iaitu golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kazzabu fa akhaznahum bima kanu yaksibun. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengurnia dan melimpahkan kepada mereka rezeki dan barakah. Daripada manakah rezeki dan barakah Allah ini datang? Daripada langit dan bumi yang tak mampu manusia nak fikirkan. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya akan kami berikan kepada mereka kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan. Wa ista'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhan memberitahu, demi sesungguhnya jika kamu bersyukur, nescaya aku akan tambah nikmatku kepadamu, dan demi sesungguhnya jika kamu kufur dan ingkar, sesungguhnya azabku amatlah keras. Yang saya hormati Tuan Imam, Tuan Pengerusi Majlis yang berbahagia, Tuan Nazir, ahli-ahli jawatan kuasa masjid, muslimin dan muslimat, ibu-ibu dan ayah-ayah yang saya hormati sekalian. Pertama-tama sekali, sebagaimana amalan orang-orang yang sentiasa berfikiran positif, sebagaimana amalan orang-orang yang hati mereka sentiasa bersangka baik dengan Allah. Marilah kita mulakan majlis kita pada hari ini dengan terlebih dahulu menyebutkan, menyatakan, melafazkan kalimah Alhamdulillah.
kita panjat dan kita zahirkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin serta limpah kurnia Allah serta hidayah dan taufiknya kita dapat bersama-sama setelah kita menunaikan fardu maghrib berjamaah. Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita berada di majlis ilmu yang dikatakan seumpama taman-taman syurga di dunia ini. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kuliah yang sebegini, ceramah yang sebegini, tazkirah yang sebegini, pada kacamata manusia ianya biasa-biasa sahaja. Tetapi tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila mana kita berada di majlis ilmu yang dikatakan seumpama taman-taman syurga di dunia ini, di kacamata Allah dan Rasulnya, ianya amatlah bermakna, ianya amatlah besar pahalanya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, pada malam ini di majlis kita ni tuan-tuan yang dirahmati Allah, yang bersama-sama kita hadir, ya, bersama-sama dengan kita pada malam ini ni ialah yang mana mata kasar kita ni mampu nampak. Ya, yang hadir pada malam ini ni iaitu orang yang berada di sebelah kiri kita, di sebelah kanan kita, di sebelah depan kita. Itu saja mata kasar kita mampu nampak. Tetapi hakikatnya tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila mana kita berada di majlis ilmu yang dikatakan seumpama taman-taman syurga di dunia ini, bersama-sama dengan kita ialah ribuan malaikat Allah mendoakan kepada Allah, ya Allah, kau berikanlah keberkatan kepada mereka yang berada di majlis ilmu. Ya Allah, kau murahkanlah rezeki mereka, ya Allah. Ya Allah, kau berikanlah kesejahteraan kepada mereka, ya Allah. Malaikat-malaikat Allah mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang berada di majlis ilmu yang dikatakan seumpama taman-taman syurga di dunia ini. Nak bagi tahunya tuan-tuan yang dirahmati Allah, mulianya seseorang itu bila mana berada di majlis ilmu di mana malaikat-malaikat Allah mendoakan kesejahteraan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila mana kita melazimi majlis ilmu ni, kita sentiasa hadir, kita menjadikan ianya budaya kita untuk memastikan kita sentiasa berada di majlis ilmu yang dikatakan seumpama taman-taman syurga di dunia ini. Mudah-mudahan suatu hari nanti Allah Subhanahu wa taala akan meletakkan dan menempatkan kita berada di taman syurga yang hakiki dan abadi, insya-Allah. Amin. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah. Pada hari ini tuan-tuan yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala telah melunakkan hati-hati kita. Maka dengan kelunakan hati kita itu, ringanlah kaki kita melangkah ke masjid ini. Daripada rumah kita, daripada tempat kediaman kita, daripada mana-mana tempat tinggal kita berada dalam kawasan karyah masjid ini, Allah telah melunakkan hati-hati kita. Maka dengan kelunakan hati kita itu, maka ringanlah kaki kita melangkah ke masjid ini untuk berjamaah dan mengimarahkan masjid. Alhamdulillah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, sesungguhnya jarak di antara rumah kita, tempat kediaman kita, tempat tinggal kita dengan masjid ini bukan ditentukan oleh jarak kaki kita. Tetapi tuan-tuan yang dirahmati Allah, ianya ditentukan oleh jarak hati kita dengan Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, sekiranya hati kita ni dekat dengan Allah, walaupun rumah kita jauh daripada masjid ni, tak nampak masjid, tak dengar pun, tak boleh dengar laungan azan, nak datang ke masjid kena ada kenderaan sebab jauh, tak boleh jalan kaki, kita masih dapat hadir berjamaah dan mengimarahkan masjid. Alhamdulillah. Tetapi tuan-tuan yang dirahmati Allah, sekiranya hati kita ni jauh dengan Allah,
Walaupun rumah kita berhampiran saja, sebelah jalan saja, depan masjid saja, di belakang masjid saja, boleh nampak masjid, boleh dengar laungan azan, dan kadang-kadang nak datang ke masjid tak payah naik kenderaan, boleh jalan kaki, kita masih tidak dapat hadir berjamaah dan mengimarahkan masjid. Apa maknanya tuan-tuan? Maknanya kita duduk dekat ataupun jauh belum menentukan kita boleh hadir ke tidak. Bukan sebab kita duduk dekat ataupun jauh. Kita boleh bagi alasan, rumah aku jauh daripada masjid, rumah aku jauh daripada surau. Kita boleh bagi alasan. Tetapi hakikatnya tuan-tuan yang dirahmati Allah, yang hadir berjamaah ni ialah sejauh mana hati kita ni hampir dan dekat dengan Allah. Walaupun rumah kita jauh tuan-tuan, kalau masjid tu ada di dalam hati kita, dia akan menjadi dekat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, semuanya dengan izin Allah. Allah menentukan keberadaan kita di sini bukan secara kebetulan. Ya, kita ada di sini ni tuan-tuan bukan secara kebetulan. Mungkinlah tuan-tuan kata aku datang solat maghrib, kemudian aku tengok ada slide, ada orang ramai, ada kuliah, aku duduk dalam kuliah. Kebetulan aku duduk dalam kuliah. Itu kata kita. Kita kata secara kebetulan aku hadir, secara kebetulan aku dengar, secara kebetulan aku pergi. Kita kata perkara ini berlaku secara kebetulan. Di sisi Allah tidak ada yang berlaku secara kebetulan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, apa yang Allah takdirkan pasti mempunyai tujuan. Daripada rumah saya datang tuan-tuan, ya 56 minit, ya daripada saya duduk di Puchong 56 minit. Ya sebab hari ni hari apa Hari Sabtu, orang trafik tak berapa banyak. Kalau tidak jam teruk ni. Mau sejam lebih. Ya, mau sejam lebih ya. Dan bila saya turun daripada rumah saya tuan-tuan, saya pun tak tahu siapalah yang nak mendengar kuliah ini. Tetapi ditakdirkan kita dipertemukan ini. Pertemuan kita ni bukan di tepi jalan tuan-tuan. Pertemuan kita ni bukan di tempat kenduri. Pertemuan kita ni bukan di supermarket. Di mana kita bertemu ni? Di rumah Allah. Siapa yang mempertemukan kita ni? Allah yang mempertemukan kita. Semuanya dengan izin Allah. Allah menentukan keberadaan kita di sini bukan secara kebetulan. Kerana di sisi Allah tidak ada yang berlaku secara kebetulan. Apa yang Allah takdirkan pasti mempunyai tujuan. Kita jumpa dengan siapa, kita di mana, kita berada di mana, dia di tempat mana, ya, semuanya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, apakah tujuan ni? Ya, Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita ni solat maghrib berjamaah, kemudian Allah mengizinkan kita berada di majlis ilmu yang dikatakan seumpama taman-taman syurga. Apa tujuan yang Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita ini? Tidak lain dan tidak bukan tuan-tuan yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan untuk setiap orang daripada kita. Sebab apa tuan-tuan? Sebab majlis ilmu ini akan menjemput datangnya barakah. Majlis ilmu ini akan menjemput datangnya sakinah, ketenangan. Majlis ilmu ini akan menjemput datangnya maghfirah, keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan majlis ilmu ini darjatnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah di atas banyak nikmat yang kita terima daripada Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari tuan-tuan, setiap saat, setiap minit, setiap jam kita terima nikmat tu. Nikmat yang kita terima tu. Tapi biasalah manusia ni kan tuan-tuan, kita ni lemah. Kita ni pelupa, kita ni lara. Walaupun berbagai-bagai nikmat yang kita terima, kita masih tidak berpuas hati. Ada saja kita tak puas hati. Walaupun berbagai-bagai nikmat yang kita terima, oleh kerana nikmat tu terlampau banyak,
seolah-olah kita tak terima apa-apa, seolah biasa-biasa saja. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, pada hari ini ni tuan-tuan, ya, pada hari ini ni tuan-tuan yang dirahmati Allah, sebelum kita hadir ke masjid ni tuan-tuan yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala masih beri kekuatan untuk kita mandi sendiri di rumah. Kita datang ke masjid ni, kita mandi dulu. Ya, kita mandi di rumah tuan-tuan. Allah bagi kekuatan untuk mandi sendiri itu. Dan bila mandi di rumah tuan-tuan, kita ada pilihan. Nak mandi air sejuk ke nak mandi air panas? Nak mandi 5 minit, 10 minit, 15 minit? Nak pakai sabun ataupun tak pakai sabun? Ataupun kita buat keputusan tak nak mandi? Aku nak terus datang, ambil air semayang, terus datang ke masjid. Tidak ada masalah. Semuanya ada pilihan. Dan pilihan itu kita buat. Tak ada orang lain buat. Tak ada orang paksa. Bila ada pilihan, apa maknanya tuan-tuan? Bila ada pilihan, maknanya apa? Maknanya ini adalah nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Akan tiba masanya dan saatnya tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita tidak mampu lagi mandi sendiri. Akan tiba masanya. Akan tiba masanya kita tak mampu lagi mandi sendiri. Sebab apa? Sebab apa? Banyak sebab lah. Antaranya kita uzur, kita sakit, tak mampu lagi bergerak, kita badan tak sihat, ada musibah pada badan. Pada waktu itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita sudah tidak ada pilihan. Di saat kita ada pilihan, maknanya apa? Maknanya ini adalah nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, setelah kita bersiap-siap di rumah tuan-tuan, kita dah mandi semua, ya, kita nak datang ke masjid ni, syukur alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih bagi kekuatan untuk kita pilih pakaian sendiri. Kita nak datang ke masjid ni, pilih pakaian. Nak pakai jubah, nak pakai baju Melayu, nak pakai kurta, nak pakai t-shirt. Kemudian pakaian ni pula bukan hanya pilih pakaian, warna pun dia bagi pilihan. Nak pakai baju hitam, baju putih, baju hijau, baju biru, semuanya ada pilihan. Ya, semalam kita dah pakai hitam, hari ini nak pakai putih. Ya, semalam kita dah pakai jubah, hari ini nak pakai kain. Semuanya ada pilihan. Bila ada pilihan, apa maknanya? Ini adalah nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Cuba sekali tuan-tuan, kita tidak ada pilihan. Cuba sekali fikir, kita tidak ada pilihan. Setiap hari kena pakai baju hitam. Pagi baju hitam, tengah hari baju hitam, malam baju hitam, esok pun kena pakai baju hitam juga. Apa jadi pada kehidupan kita? Stres. Stres. Ya? Stres. Tuan-tuan, sekarang ini tuan-tuan sudah menjadi trend, ya, bila musim hari raya lah khususnya, satu keluarga pakai pakaian sedondon. Pastikan, ya, merah, biru, hijau. Maknanya apa? Maknanya ada pilihan. Bila ada pilihan, apa maknanya? Ini adalah nikmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, pilihlah apa saja pakaian yang kita pakai, asalkan ianya menutup aurat. Dan akan tiba masa dan saatnya tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita tak mampu lagi pakai pakaian sendiri. Tiba masanya, semua kita ni akan tiba masanya. Sebab apa kita tak boleh pilih lagi? Kita sakit. Badan kita uzur, kudrat kita makin berkurangan, tenaga kita makin berkurangan, penglihatan kita makin berkurangan. Yang dulu kita boleh buat, semua yang saya sebut ni kita boleh buat, akan tiba masa dan saatnya kita tak mampu lagi buat ni. Kita tak mampu lagi dah. Usahakan apa tuan-tuan? Kalau kita masuk hospital, ya, masuk dalam ward, bila masuk hospital, kita kena pakai baju hospital. Tak boleh nak pakai kain sembarangan. Tak boleh nak pakai jubah, tak boleh. Itu baru hospital.
3 hari, 4 hari, seminggu duduk hospital pun kita dah rasa lemas. Apatah lagi kalau kehidupan kita tidak ada pilihan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, setelah kita berpakaian, kita dah siap nak datang ni tuan-tuan, daripada rumah ni, ya, kita datang ke masjid. Syukur, alhamdulillah, ya, Allah masih lagi beri kekuatan untuk kita datang ke masjid dan surau dengan sendiri. Alhamdulillah. Apa makna kita bila kita boleh datang ke masjid ni? Apa makna? Maknanya kesihatan kita baik. Kita boleh memandu, kita boleh naik motosikal, kita boleh berjalan. Ya. Kemudian datang ke masjid ni pula tuan-tuan, ya. Maghrib sekarang ini pukul 7.20. Ya, maghrib sekarang ni 7.20. Ya, kita boleh datang pukul 7.15, kita boleh datang pukul 7, ataupun kita nak tunggu azan dulu, ataupun kita nak tunggu rakaat yang kedua baru kita datang. Semuanya Allah bagi pilihan. Semuanya ada pilihan. Dan pilihan tu kita yang buat, bukan orang yang buat je, kita yang buat pilihan. Cuba sekali tak ada pilihan tuan-tuan. Ya, cuba sekali tak ada pilihan. Bagaimana tak ada pilihan? Maghrib pukul 7.20, 7.15 gate pagar tutup 7.15. Nak datang solat kena sebelum 7.15. Agak-agak apa perasaan tuan-tuan? Maghrib 7.20, nak datang ke masjid sebelum 7.15. Lepas 7.15 gate akan tutup. Apa perasaan tuan-tuan? Mesti komplain. Siaplah Tok Bilal, Tok Imam ni. Mana undang-undang ni? Ya, stres kita tuan-tuan, stres. Tetapi bila mana kita ada pilihan, Masya Allah tuan-tuan, ini adalah nikmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ista'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ya, dalam surah Ibrahim ayat yang ke-7 Allah berfirman, dan ingatlah ketika Tuhan memberitahu, demi sesungguhnya jika kamu bersyukur, nescaya aku akan tambah nikmatku kepadamu. Allah tambah nikmat tu. Dan demi sesungguhnya jika kamu kufur dan engkar, kamu menidakkan nikmat Allah yang kamu terima, kamu tidak mengiyakan, kamu menafikan, kamu buat tak tahu, buat tak kisah pun dengan nikmat yang Allah kurniakan itu, sesungguhnya azabku amatlah keras. Ini ancaman, ya. Ini kata-kata ancaman, ya, sekiranya kita kufur, kita menidakkan nikmat yang kita terima daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Sekira jika kamu menghitung nikmat Allah, ya, jika kamu menghitung nikmat Allah ni, nikmat penglihatan, nikmat pendengaran, nikmat makanan, nikmat berkeluarga, nikmat pilihan, jika kamu menghitung nikmat-nikmat Allah, nescaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Innallaha laghafurur rahim. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala mencabar manusia dalam surah Ar-Rahman. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Maka yang mana satukah di antara nikmat-nikmat Tuhan kamu yang kamu hendak dustakan? Tuan-tuan yang dirahmati Allah, mukadimah agak panjang, ya. Agak panjang mukadimah. Tuan-tuan, kuliah kita pada hari ini, ya, yang tajuk yang kita nak bicarakan dalam waktu yang singkat ini, tajuknya apa? Tajuknya ialah Masjid Asas Pembangunan Ummah Bestari. Apa peranan kita? Itu tajuk dia. Kita nak jadikan masjid ni sebagai asas,
Sebagai asas apa? Untuk kita bangunkan masyarakat, untuk kita bangunkan ummah. Dan dalam keadaan kita nak bangun, nak jadikan masjid ni ya, sebagai asas pembangunan ummah, apa peranan kita? Ini kita nak bincang. Apa peranan kita ni yang sebenar? Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Sebelum saya mengulas ya, tajuk ini, saya nak tuan-tuan kena tengok ni. Kalau tak tengok ni, tuan-tuan tak faham. Boleh nampak ke kalau tuan-tuan duduk jauh? Boleh nampak ke? Boleh ya? Tuan-tuan, ini adalah bilangan masjid dan surau seluruh Malaysia. Seluruh Malaysia ya, bilangan masjid dan surau daripada Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak, Selangor, Melaka, Johor, Sabah dan Sarawak. Ya, bilangan masjid dan bilangan surau. Sekarang ni tuan-tuan, kita berada di negeri Selangor. Di negeri Selangor, tuan-tuan yang dirahmati Allah, jumlah masjid di seluruh negeri Selangor ialah sebanyak 420 buah masjid. Seluruh negeri Selangor. Dalam negeri Selangor ni ada 9 daerah. Jumlah masjidnya ialah 420 buah masjid. Dan jumlah surau di seluruh negeri Selangor ni, jumlahnya ialah 2,209 buah surau. Kalaulah tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita campur semua masjid-masjid ni, ya, daripada Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Selangor, Perak, ya, semua kita campur, termasuk Sabah dan Sarawak, jumlah masjid di seluruh Malaysia ialah sebanyak 6,412 buah masjid. Dan kalau kita campur semua surau-surau di seluruh Malaysia ini, jumlah suraunya ialah sebanyak 17,745 buah surau. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, oleh kerana kita berada di negeri Selangor, ya, kita fokus kepada negeri Selangor lah. Di negeri Selangor, tuan-tuan yang dirahmati Allah, jumlah masjid ialah sebanyak 420 buah masjid. Soalan saya, sikit atau banyak? Saya tanya soalan ni. Saya bukan nak suruh tuan-tuan tengok saja. Masjid di negeri Selangor, ya, ada 420 buah. Ada 9 daerah. Soalan saya, sikit atau banyak? Banyak. Banyak ya. Tuan Haji kata banyak. Sebelah sini? Sikit. Oh, okey. Okey, sebelah sini kata sikit. Ya, sini kata banyak, sini kata sikit. Tuan-tuan, kuliah maghrib ini kaedah dia, saya je boleh bercakap, tuan-tuan tak boleh bercakap kalau ikut kaedah kuliah maghrib lah. Kalau saya mengendalikan kursus, saya banyak mengendalikan kursus. Kalau saya mengendalikan kursus, saya tanya tiap-tiap orang ni. Saya tanya tiap-tiap orang. Tak boleh tuan-tuan nak tengok saja. Saya akan tanya. Tapi oleh kerana kuliah maghrib ini dia pendek, dia tak panjang. Kalau tanya tu habislah masa. Kan? Tak sempat lah. Ya. Kemudian tajuk-tajuk yang macam ini tak sesuai untuk kuliah maghrib. Tuan-tuan, masjid di negeri Selangor 420 ni banyak, tuan-tuan, bukan sikit. Mana siapa kata sikit tadi? Banyak. Di Pulau Pinang saja ada 100 lebih. Di Pulau Pinang 200 lebih saja. 420 ni banyak. Banyak. Katakanlah tuan-tuan, andaikan ya, negeri Selangor ni negeri kaya, di mana negeri lain cumburui performance negeri Selangor ni. Ya, negeri-negeri lain akan melihat Selangor ni sebagai negeri yang maju, negeri yang kaya. Memang kaya pun. Memang kaya pun. Katakanlah tuan-tuan yang dirahmati Allah, kerajaan buat keputusan untuk membina 50 buah lagi masjid. Kita dah ada 420 ni negeri Selangor ni. Kita ada 420, kita nak bina lagi 50 buah masjid menjadi 470 buah. Soalan saya, adakah
kekuatan kita bertambah. Faham soalan? Mudah aja soalan dia. Sekarang kita ada 420 buah masjid. Kerajaan nak bina lagi 50. Masjid besar-besar ni, masjid cantik lah. Menjadi 470 buah. Soalan saya, adakah kekuatan kita bertambah? Bertambah. Ya, Abang Haji kata bertambah belah sini. Okey? Belah sini? Bertambah. Tuan-tuan, bertambah atau tidak? Sini kata bertambah, sini kata bertambah. Tuan-tuan lihat sendiri, tambah atau tidak? Abang Haji dah tidak dah. Tuan-tuan, kekuatan kita bukan terletak pada nombor. Kekuatan kita bukan terletak pada jumlah. Kalau tambah 100 buah lagi pun kita tidak ada kekuatan. Setuju? Setuju ke tak setuju ni? Macam tak setuju je. Kalau kita tambah 100 buah lagi pun kekuatan kita tidak bertambah. Apa sebab? Apa sebab? Tuan-tuan tahu ke tidak, kita ada 420 masjid kita ni kosong. Tuan-tuan tahu ke tidak? Tahu atau tidak? Penuh hari Jumaat saja, tuan-tuan. Saya berceramah merata-rata, tuan-tuan, bukan negeri Selangor saja. Negeri Perak saya pergi, negeri Pulau Pinang, Kedah pun pergi, Negeri Sembilan pun pergi. Trend tu sama saja. Banyak, tetapi masjid kita kosong. Kalau masjid kita kosong, di mana kekuatannya? Minta maaf lah tuan-tuan, bunyi kasar ni. Oi, orang ni main kasar ni. Minta maaf lah tuan-tuan, ini realiti ni. Saya cakap ni bukan sebab itu saya bawa data, tuan-tuan. Ini data. Apa makna data? Data ialah suatu benda yang benar. Dan daripada data ini kita dapat digest. Macam-macam maklumat kita boleh dapat daripada data ini. Di antaranya ialah maknanya bila kita banyak masjid, kita ada kekuatan dari sudut numbers tu. Tapi malangnya kita tidak begitu. Katakanlah tuan-tuan, ya, kita ada 420 buah masjid. Setiap masjid ni ada kedai koperasi, katakanlah. Ada kedai koperasi. Dan kedai koperasi ni dia inilah ni barangan runcit, barangan yang harian ni, ya. Katakanlah semua kedai koperasi masjid ada ini, bagaimana ekonomi umat Islam? Mesti boom. Mesti naik. Betul? Betul ke tak betul ni? Macam tak betul aja. Tuan-tuan tahu ke tidak? Saya tak pasti. Saya tak biasa dengan kawasan ini. Dekat sini ada Speed Mart tak? Speed Mart 99. Ada kan? Ada kan? Speed Mart tu tuan-tuan, owner dia orang cacat, duduk atas kursi roda. Dia ada bangunan dia di Kelang tu. Satu bangunan tu dia di Kelang. Dia mempunyai ratusan Speed Mart tu. Speed Mart tu dia jual benda-benda biasa saja, bukan benda-benda pelik pun. Tetapi dia memudahkan orang. Orang nak pergi ke supermarket kan jauh, pergi supermarket, pergi ke kedai itu saja. Dan pengguna dia orang Islam, orang Melayu. Tetapi tuan-tuan, oleh kerana kita tidak bersatu, kita akan lemah selemah-lemahnya. Kita lemah. Sebab itu tuan-tuan, bila ditambahkan masjid belum tentu kita ada kekuatan. Kita tak ada kekuatan. Di mana letaknya kekuatan kita? Ini soalan saya. Di mana letaknya kekuatan kita? Di mana? Sekali lagi soalan. Di mana letaknya kekuatan kita?
Oh, susah nak jawab ni. Tuan-tuan, kekuatan kita terletak pada kesatuan. Kesatuan yang buat kita kuat, bukan masjid yang buat kita kuat. Kita banyak masjid pun kita tak bersatu, kosong, tak datang pun. Jemaah ni tuan-tuan, kalau tak datang tu maknanya ada kesatuan ke tak ada kesatuan? Kalau tak ada, kalau jemaah tak datang, ada kesatuan ke tak ada kesatuan? Ada atau tidak? Tak ada. Itu saja. Kita boleh ulah lagi lah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, apa sebab saya tunjuk ni tuan-tuan, nak maklumat data ni? Ada sebab saya tunjuk ni tuan-tuan. Ya, di mana-mana saya berkuliah, kalau tajuk masjid saya akan tunjuk ni. Nak bagi tahunya tuan-tuan, kita ni banyak masjid, tetapi malangnya kita tak capitalize, kita tak maksimalkan penggunaan dia, kita tak gunakan sepenuhnya. Sebab itu kita tidak ada kekuatan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita boleh panjang lagi lah dengan tajuk-tajuk yang lain membicarakan tentang masjid. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, tajuk yang kita nak bicarakan ialah, tuan-tuan, masjid asas pembangunan ummah bestari. Kita nak jadikan masjid ni sebagai asas ummah ni. Dan ummah ni tuan-tuan, dia bukan terus-terus jadi ummah. Ummah itu lahir daripada individu. Dan siapa individu tu? Kita ni lah, saya, tuan-tuan, jiran-jiran kita, adik-beradik kita. Ya, daripada individu cemerlang menjadi keluarga cemerlang, menjadi komuniti cemerlang, menjadi masyarakat cemerlang, barulah menjadi ummah cemerlang. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kenapa kita nak jadikan masjid ni sebagai asas? Apa sebab yang kita nak jadikan masjid ni sebagai asas? Tak boleh ke jadi benda lain? Kenapa kita nak jadikan masjid ini sebagai asas untuk kita bangun ummah cemerlang? Apa sebab? Yang pertama tuan-tuan yang dirahmati Allah, kerana ini perintah Allah. Allah yang perintah. Yang kedua apa dia? Kenapa masjid? Kerana ini adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih ingat ke lagi tuan-tuan, bila mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah daripada Mekah ke Madinah, yang pertama sekali Rasulullah buat ialah dirikan masjid. Dan masjid yang pertama dalam sejarah Islam ialah masjid apa? Masjid Quba. Masjid Quba. Kalau tuan-tuan pergi haji, kalau tuan-tuan pergi umrah, tuan-tuan akan singgah di Masjid Quba ni. Dan di antara masalah sekarang ini di Masjid Quba, oleh kerana masjid ni besar, dulu tak besar, sekarang ni besar, jemaah-jemaah kita banyak kali sesat. Dia kan di pintu banyak, bas parking sebelah sini, masuk pintu ni, keluar pintu lain, confirm tak jumpa bas. Sebab ramai kan. Dulunya tuan-tuan, kalau baca sejarah, Masjid Quba ni dibuat daripada pelepah-pelepah tamar dan batu bata saja, bukan bangunan macam ni. Bukan bangunan masjid. Bila mana Allah Subhanahu wa taala mengarahkan Rasulullah sallallahu mendirikan masjid, bukan mendirikan bangunan. Kalaulah masjid itu sebagai bangunan, Rasulullah tak payah berhijrah ke Madinah. Rasulullah bina masjid sebesar-besarnya di Mekah, cari security guard jaga 24 jam. Kalaulah setakat nak dirikan bangunan. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila Allah Subhanahu wa taala mengarahkan Rasulullah dirikan masjid, masjid ialah perlambangan terdirinya sebuah tamadun. Bila kita diri masjid, masjid sebagai perlambangan terdirinya sebuah tamadun. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, ya, bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dirikan masjid, maknanya Rasulullah dirikan tamadun. Apa makna tamadun? Tamadun ialah peradaban manusia. Dalam bahasa yang mudah, tamadun ialah sistem kehidupan manusia.
Bila mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dirikan tamadun, bagaimana Rasulullah tunjukkan terdirinya sebuah masyarakat, terdirinya sebuah kerajaan, terdirinya keluarga, terdirinya sistem kemasyarakatan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Kenapa masjid? Kenapa masjid? Kerana ganjarannya yang besar. Sebagaimana ayat yang saya baca di awal kuliah tadi, tuan-tuan, janji-janji Allah memberikan ganjaran kepada mereka-mereka yang mengiktimakkan diri, mendekatkan diri, mengimarahkan masjid, mendekatkan diri dengan rumah Allah. Yang keempat, tuan-tuan yang dirahmati Allah, kenapa masjid? Kerana kita ni penuh dengan kesalahan, kita ni lara, kita ni penuh dengan dosa, kita tak ambil tanggungjawab, kita tak ambil amanah. Sebab itu masjid kita kosong. Kita buat tak kisah. Kita tak rasa pun, tak rasa apa pun. Izzah sudah hilang, kita sudah hilang. Kita tidak rasa lagi dah. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab duduk di bumi Malaysia ni adalah bumi yang sangat rahmat, nikmat yang teramat banyak. Kalau nak dibandingkan dengan negeri-negeri lain, negara-negara lain, Allah bagi nikmat. Kalau banding dengan Indonesia, tuan-tuan, berlaku gegaran gempa bumi, berlaku gunung berapi, banjir yang besar, tanah runtuh dan kita pun ada, tapi tak adalah sebagaimana negara dia. Bumi sangat subur, tanam saja hidup. Cuma kita pemalas, kita malas. Tanam saja hidup. Dan oleh kerana nikmat yang sebegitu banyak, kita lupa dengan tanggungjawab. Kita lupa dengan tugas. Kerana apa? Kerana amanah, nikmat tadi. Sebab itu, tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita kena sebut nikmat ni sebagaimana yang saya sebut tadi. Nikmat daripada Allah ni kita kena sebut supaya apa? Supaya kita tidak lupa, supaya kita tidak lalai, supaya kita tidak alfa dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kenapa masjid, tuan-tuan? Kerana masjidlah tempat yang paling aman. Masjid ini, tuan-tuan, barakah. Paling aman, kita nak duduk berlama-lama. Apatah lagi masjid kita ni selesa, kapet tebal dengan sejuknya. Apa lagi yang kita nak? Kemudahan yang seumpama ini. Dulu mungkinlah kita boleh katalah masjid tak selesa, kipas pun tak berapa berjalan, aircon pun tak ada. Kita bolehlah kata begitu. Tetapi sekarang ni alhamdulillah selesa. Tetapi kenapa orang tak datang juga walaupun selesa? Maknanya ada faktor lain. Apa sebab orang tak datang? Patutnya dah selesa, seronok, duduk lama-lama dengan kipas, dengan kesihatan, patutnya orang datang lah. Tetapi mengapa orang tak datang? Maknanya apa? Maknanya ada faktor-faktor lain. Bismillah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kenapa masjid, tuan-tuan? Kerana masjidlah tempat bermulanya peradaban. Bila mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendirikan Masjid Quba, disitulah bermulanya peradaban. Disitulah bermulanya tamadun. Orang yang ada tamadun dengan orang yang tak ada tamadun. Ya, kalau kita kata apa makna tamadun, kita tak faham. Apa makna peradaban pun kita tak faham. Kita buat perbandingan dan baru kita faham. Orang yang ada tamadun ni, tuan-tuan yang dirahmati Allah, dia jujur, ikhlas, fastabiqul khairat, berlumba-lumba buat kebaikan. Perkataan yang dikeluarkan baik-baik, perkataan dengan baik-baik, memuji Allah, pemaaf, suka tolong orang. Ini ialah orang yang bertamadun. Bagaimana orang yang tidak bertamadun? Hasad, dengki, iri hati, kesumat, pentingkan diri, rasuah, ambil hak orang. Ini orang tak ada bertamadun. Itu beza dia. Ya, perbezaan dia. Sebab itu, tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dirikan tamadun,
terbenanya akhlak. Dan kita orang masjid ni tuan-tuan, orang yang berakhlak. Orang yang berakhlak. Ya, kita kena tunjuk contoh yang baik, akhlak yang baik. Sebab apa? Sebab masjid inilah produce manusia yang berakhlak. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Kenapa masjid, tuan-tuan? Kerana umat keliru merindu. Masyarakat tercari-cari apakah model, apakah contoh, apakah kaedah untuk kita bangunkan masyarakat. Manusia keliru, masyarakat keliru. Dan yang ke-8, kenapa masjid? Kerana masjidlah tempat mengendali ego manusia. Tuan-tuan, sedar atau tidak tuan-tuan, kita manusia ni, baik laki-laki, baik perempuan, kita ni ada ego. Quran kata ni, manusia ni ada ego. Ego ni maknanya apa? Ego ni maknanya sombong. Ya, ego ni maknanya sombong. Wala tamshi fil ardi marahan innaka lan taghriqal ard wa lan tablughal jibala tula. Dan janganlah engkau berjalan di bumi dengan berlagak sombong. Kerana sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembusi bumi dan engkau tidak akan dapat menyamai setinggi gunung ganang. Kita ada sombong. Bila kita kaya sikit, kita sombong. Bila kita lebih pada orang, kita sombong. Bila kita ada kuasa sikit, kita sombong. Bila kita lebih, ya, ada kuasa daripada orang lain, kita dah sombong. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Kenapa tuan-tuan? Masalah kita ni masih berpanjangan. Kenapa masalah kita ni masih berpanjangan? Kita ada masalah dalam kepimpinan, kita ada masalah dalam politik, kita ada masalah dalam ekonomi, kita ada masalah dalam sosial, kita ada masalah dalam masyarakat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, untuk baiki dunia, kita kena baiki manusia. Untuk baiki manusia, kita kena baiki hatinya. Untuk baiki hati manusia, kita kena baiki solatnya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, solat adalah kualiti kehidupan kita. Kita nak tahu kehidupan kita ni ada kualiti tak kualiti, bukan berpadukan kepada berapa banyak rumah kita ada, berapa banyak harta kita ada, berapa banyak kereta kita ada. Ya, bukan itu kualiti kehidupan. Di dalam Islam, kualiti kehidupan ialah kualiti solat kita. Sejauh manakah solat kita ini ada kualiti, ini yang menentukan kualiti kehidupan kita. Kualiti kehidupan kita dilihat daripada kualiti solat kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, masih lagi kita temui dan kita jumpa ramai lagi tuan-tuan, solat tak pernah tinggal tapi cakap bohong. Solat tak pernah tinggal tetapi ambil hak orang. Solat tak pernah tinggal tetapi ponting tugas. Solat tak pernah tinggal khianat. Solat tak pernah tinggal rasuah. Solat tak pernah tinggal tidak bertanggungjawab. Minta maaflah tuan-tuan, kasar bunyi. Inilah realiti dalam masyarakat. Solat kita tak pernah tinggal tetapi akhlak kita tidak berubah. Minta maaflah tuan-tuan. Tuan-tuan orang masjid, saya pun orang masjid. Cakap benda-benda macam ni kadang-kadang kita tak bercakap. Inilah realiti di dalam masyarakat. Kita solat daripada budak kecil lagi kita solat, tetapi PA perangai kita tidak berubah. Akhlak kita tidak berubah. Sedangkan kita solat tak tinggal. Maknanya apa tuan-tuan? Maknanya ada sesuatu yang tidak kena dalam solat kita. Innas solat tatanha anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Innas salat
tatanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan keji dan munkar. Kita solat tak pernah tinggal, tetapi akhlak kita buruk. Maknanya suatu yang tidak kena pada diri kita. Solat yang berkualiti, kita akan menjadi orang yang baik, ayah yang lebih baik, isteri yang lebih baik, anak yang lebih baik, pekerja yang lebih baik, datuk yang lebih baik. Kerana apa? Kerana solat membentuk peribadi kita. Tetapi malangnya tuan-tuan yang dirahmati Allah, masih lagi kita lihat tuan-tuan, solat tak pernah tinggal, tetapi akhlak tidak mencerminkan kita ni orang sembahyang, orang solat. Apa sebab? Apa sebab berlaku macam ni? Apa sebab? Kita solat tak pernah tinggal, tetapi akhlak kita masih buruk. Apa sebab? Di antaranya ialah solat kita tidak ada kualiti. Solat yang ada kualiti tuan-tuan akan merubah kita ni, akan merubah diri kita ni menjadi orang yang lebih baik, menjadi ayah yang lebih baik, menjadi isteri yang lebih baik, menjadi anak yang lebih baik, menjadi datuk yang lebih baik, menjadi petugas dan pekerja yang lebih baik di atas kekuatan solat kepada diri kita sendiri. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, bagaimana kita nak tahu tuan-tuan solat kita ni ada kualiti atau tak ada kualiti? Bagaimana kita nak tahu? Bolehkah tidak kita tahu solat kita ada kualiti tak ada kualiti? Boleh. Boleh. Di antaranya ialah untuk melihat sama ada solat kita ada kualiti ke tak ada kualiti, tengoklah akhlak kita. Tengoklah akhlak. Akhlak ni tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita tak boleh tengok akhlak kita sendiri, kita tak boleh tengok diri kita sendiri. Kalau tanya kita, mesti baiklah, mana ada yang buruk kalau kita tanya diri kita kan? Kalau orang tanya diri kita, takkan kita nak cakap benda yang buruk? Kita tak nampak diri kita sendiri, kita kena tanya orang lain. Orang yang rapat dengan kita, khususnya pasangan kita. Ya? Balik ni tuan-tuan, tuan tanya pada isteri. Ya? Abang ni macam mana ni abang ni? Apa nak tahu? Solat abang ni ada kualiti ke tak ada kualiti? Biar isteri bagi feedback. Tapi malangnya tuan-tuan, isteri ni tuan-tuan, bila sayang kepada suami, suami posting kerja pun masih mengatakan suami dia suami yang baik. Suami dia khianat dan terlibat dengan rasuah pun mengatakan suami dia masih suami yang baik. Sebab dia tidak jujur. Kita kena jujur dalam penilaian tuan-tuan. Memanglah panas. Memanglah berat kita nak dengar. Tetapi kita kena jujur dengan pasangan kita. Abang ni macam mana solat abang? Sedekah abang, ibadah abang, macam mana? Boleh nampak ke tidak? Makin banyak kita faham tentang Islam, makin berkualiti solat kita, kita ni makin down, kita ni makin rendah diri, makin pemaaf, makin penyayang, kita membawa aura-aura positif di kalangan kita. Percakapan kita baik-baik, perkataan yang keluar dari mulut kita ini ialah sentuhan-sentuhan yang membawa kepada positif. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, bagaimana kita nak dapat ni? Ya, bagaimana kita nak dapat solat yang berkualiti? Ya, bagaimana kita nak dapatkan solat berkualiti? Jawapannya kena mengaji lah, kena mengaji. Tak boleh tak mengaji, kita kena mengaji untuk dapat solat yang berkualiti. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ni pun dah dekat pukul 9 tuan-tuan. Ya, panjang ni saya nak ringkaskan. Ya, saya nak ringkaskan apa peranan kita. Saya banyak lagi slide sebab itu kan, tapi dah nampak pukul 9. Ya. Dan saya nak jelaskan tentang peranan ni, apa peranan kita. Kalau saya nampak tuan-tuan gelisah saja, saya akan berhenti. Tak habislah. Saya nampak tuan-tuan gelisah saja, saya akan berhenti. Saya tidak masalah. Bismillahirrahmanirrahim.
Tuan-tuan, dalam konteks kita nak jadikan masjid sebagai asas untuk kita bangunkan masyarakat bestari, apa peranan kita ni? Peranan kita ni apa? Tuan-tuan, masjid ni tuan-tuan, yang bukan di negeri Selangor saja. Semua di Malaysia ni masjid ni di bawah sultan, di bawah pejabat agama. Ya, itu dia, mana-mana negeri pun macam itulah. Dan bila masjid ni tuan-tuan, dia ada jawatan kuasa dia. Kalau di Selangor ni nazir, ya, imam, SU, bendahari jawatan kuasa, ya. Dan ini dilantik secara sah oleh jabatan agama, bukan tak sah, secara sah. Diendoskan oleh sultan. Dan mereka ni ada tanggungjawab, ada peranan, ada amanah. Kita yang tak duduk dalam jawatan kuasa ni, apa peranan kita? Ini kita nak bincang ni. Kita yang tak duduk dalam jawatan kuasa ni, apa peranan kita? Yang pertama tuan-tuan yang dirahmati Allah, yang pertama ialah kita ni tuan-tuan kena jadi sukarelawan yang aktif. Kita kena jadi aktivis, sertai aktiviti masjid untuk menyumbangkan tenaga. Kita kena terlibat. Ya, kita kena terlibat. Yang kedua tuan-tuan yang dirahmati Allah, apa peranan kita? Apa peranan kita? Yang kedua ialah berikan sokongan kepada jawatan kuasa yang dipilih ni. Dan negeri Selangor, ya, lantikan bermula Januari baru ini kan, yang pelantikan baru, setengah-setengah masjid itu ada nazir baru dan sebagainya lah. Ya, berkuat kuasa. Dan pastikan jawatan kuasa ini mengurus dan mentadbir baik, lebih baik daripada yang lalu. Mesti lebih baik. Itu KPI dia. Kita ni pula bagi sokongan kepada jawatan kuasa. Dan saya dapati masjid ini tuan-tuan, Masya Allah, imam orang muda, nazir orang muda, bagi sokongan. Bagi sokongan. Apa sokongan yang kita kena bagi ni? Ada wang bagi wang, tak ada banyak bagi sikit. Tak ada wang bagi idea, tak ada idea bagi tenaga, tak ada tenaga bagi masa, tak ada masa duduk diam-diam kerana kamu pentingkan diri. Minta maaf lah tuan-tuan, bunyi kasar. Ada orang tuan-tuan, dia lebih selesa datang solat, lepas tu dia balik. Datang solat, lepas tu dia balik. Dia tak nak fikir pun hal-hal ini. Tuan-tuan, adakah Islam menyuruh kita begitu? Kita menjadi abid kita ni hamba, ibadah sahaja, dengan meninggalkan tanggungjawab kepada masyarakat. Ingat tuan-tuan, dalam sebahagian dalam hidup kita ni, sebahagian diri kita ni hak masyarakat, hak jamaah. Sebab itu kita nak kena bersama-sama jamaah. Bagikan sokongan apa saja. Apa saja yang kita boleh bagi, ya. Idea, ya, bantu perkembangan masjid dengan sumbangan dan idea yang inovatif. Tuan-tuan, berapa banyak ni jawatan kuasa masjid buat program, macam-macam program, tetapi jemaah tak sambut. Biro dakwah bukan main lagi, panggil ustaz tu ustaz ni, tapi jemaah tak sambut. Ini masalah dia. Bagaimana macam-macam program, tetapi kita tak sah, kita buat tak kisah, kita buat tak ambil pot. Itu jadi masalah dia. Sebab itu tuan-tuan, bukan jawatan kuasa sahaja, jamaah kena berikan sokongan. Hebatlah macam mana pun program, kalau jamaah tak sambut, dia tidak memberi apa-apa kesan dan apa-apa makna. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Yang ketiga tuan-tuan, apa peranan kita ni? Apa peranan kita? Yang ketiga ialah eratkan silaturrahim. Jadikan masjid sebagai ruang bertemu dan mempererat hubungan antara sesama anak karya. Elakkan daripada berkelompok, berparti-parti. Ini golongan ini puak ini parti ini. Elakkan. Kerana inilah yang membawa perpecahan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kadang-kadang kita ni tegar, kepartian yang tegar. Ini menjadi masalah. Kena elak ni tuan-tuan, sebab kita nak kesatuan. Kesatuan itulah yang membawa kepada kekuatan. Dan kita bawa obor-obor Islam.
bukan obor-obor parti. Apa dia obor-obor Islam? Amanah, jujur, kerja kuat, bertanggungjawab, suka menolong orang, fastabiqul khairat, berlumba-lumba buat kebajikan. Itu obor-obor Islam, semangat Islam. Yang keempat, tuan-tuan yang dirahmati Allah, sokong kepimpinan berwibawa. Sudah tentulah pemilihan yang berlaku ialah pemilihan yang terbaik dalam masyarakat ini. Alhamdulillah, sokong mereka, bantu mereka. Bagaimana tanda sokongan ni? Sokong, bila kita kata sokong ni apa makna? Tuan-tuan hadir pun dah cukup untuk memberikan sokongan. Tak payah buat apa, hadir program cukup. Alhamdulillah. Kalau boleh sumbang lagi baiklah. Dengan kehadiran tuan itu menunjukkan tuan memberi kesokongan. Ambil tanggungjawab masing-masing, tuan-tuan. Setiap kali bila masjid ada program, ya, jawatan kuasa akan buat pengumuman sekalian-sekalian bola ada program, panjangkan maklumat ini bila kita balik kepada keluarga, kepada jiran, panjangkan. Tetapi malangnya kita buat tak kisah, kita buat tak peduli pun. Itu jadi masalah. Bila kita panjangkan, tuan-tuan, dia nak datang ke tak nak datang, itu soal lain. Tanggungjawab kita sudah terlaksana. Kita dah sampaikan. Masjid ada program, aku sampaikan. Masjid ada program, aku sampaikan. Dia nak datang ke tak nak datang, tuan-tuan sudah terlepas daripada tanggungjawab. Tapi malangnya, tuan-tuan, kita tak buat benda-benda yang mudah. Bukan kena duit pun. Sebaliknya, kalau tuan-tuan memanjangkan maklumat ini, tuan-tuan adalah sebahagian daripada rantaian-rantaian dakwah. Rantaian dakwah dalam memanggil untuk orang, ya, untuk mengimarahkan masjid. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, yang kelima, tuan-tuan yang dirahmati Allah, dalam apa saja kita buat, kita berkhidmat untuk mencari redha Allah. Jadi AJK baik lagi, apa saja. Aku menjadi suami untuk mencari redha Allah. Aku menjadi isteri untuk mencari redha Allah. Aku menjadi jawatan kuasa masjid untuk mencari redha Allah. Aku berniaga untuk mencari redha Allah. Sudah tiba masanya kita reset kehidupan kita untuk memastikan apa yang kita cari ialah keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa sekadar itu yang saya dapat sampaikan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
حي على الصلاة